Ada orang kata COVID-19 datang daripada makmal. Walaupun dia kedengaran macam teori konspirasi, tapi benda tu ada asas dia. Dia sampai tahap FBI dan juga White House di Amerika Syarikat mengutarakan kemungkinan ni pernah terjadi. Mengatakan bahawa COVID-19 ni berkemungkinan datang daripada tumpahan kajian virus daripada makmal di China tu. Tapi kena ingat, benda ni masih lagi bersifat hipotesis. Dia secara umum dia ada dua hipotesis bagaimana COVID-19 boleh bermula dan menyebabkan pandemik global. Hipotesis pertama kita panggil sebagai natural origin hypothesis, iaitu standard apa yang berlaku dekat virus lah. Dia datang daripada penyakit yang asalnya daripada haiwan lain melompat masuk kepada manusia melalui proses yang kita panggil sebagai zoonosis. So asalnya orang banyak berpegang kepada natural origin teori ni lah. Dia datang pada semula jadi, muncul berkemungkinan daripada virus yang berasal daripada kelawar, kemudian melompat melalui haiwan perantara, dan antara haiwan yang paling disyaki ialah tenggiling masuk kepada manusia. Dan benda ni berlaku berpusat di satu pasar basah Huanan di wilayah Wuhan pada tahun 2019. Itulah permulaan segalanya. WHO pun memang cenderung kepada hipotesis ni lah. Muncul hipotesis yang kedua ni dipanggil sebagai lab leak hypothesis. Sebab kalau baca fakta kes kan, dekat Wuhan ni dia ada satu institut virologi, dan institut pekajian virologi dekat Wuhan ni sebenarnya 40 minit je daripada pasar basah Huanan tu, tempat yang memang kita tahu bermula COVID virus tu. Boleh jadi berlaku situasi di mana apabila mereka kaji virus yang berbahaya lah dekat kawasan makmal ni, tak betul-betul dinyah cemar orang yang kaji tu, dia pergi keluar bawa virus ni kepada orang awam, menyebabkan pandemik ni tercetus. Tapi sebenarnya kerajaan China dah bidas kenyataan ni. Prof. Shi Zhengli, iaitu pengkaji yang betul-betul berada dekat Institut Pekajian Virologi di Wuhan tu sendiri, tunjukkan dalam kertas kajian dia macam mana yang eksperimen yang mereka gunakan ni menggunakan virus yang tidak sebahaya COVID-19 ni. Mereka kaji pun mereka bukan guna virus yang betul-betul, tapi cumalah jujukan genetik sintetik dia sahaja. Dan apabila mereka guna jujukan genetik ni masuk kepada sel badan manusia, jujukan tersebut tak boleh menyebabkan jangkitan yang sangat ketara. Dia tak sama dengan virus coronavirus yang menjangkiti seluruh dunia ni. Jadi walaupun kemungkinan tu ada, dia tidak berlaku disebabkan oleh niat jahat orang-orang di sana lah. Dan benda ni penting sebab ada kemungkinan yang ketiga sebenarnya, kemungkinan yang paling tak logik sekali, iaitu senjata biological. Berkemungkinan kerajaan China nak design satu virus yang bahaya untuk sebarkan dia ke seluruh dunia. Benda ni tak logik sebab apa? Sebab kerajaan China pun tanggung kerugian. Masa rakyat dia kena teruk, ekonomi mereka pun jatuh sebenarnya. Jadi tak logik untuk kita kata yang kerajaan China nak develop senjata biological sedangkan itu memudaratkan mereka sama. Nak handle pandemik ni bukan satu masalah moden saja. Daripada zaman dulu, orang dah pun tahu pasal wabak dan cara uruskan wabak. Orang boleh baca benda ni lebih lanjut dalam sejarah perubatan Islam, wabak versus tamadun Islam, yang menceritakan teknologi-teknologi yang orang sewaktu zaman dahulu tu ada. Dalam ketiadaan sains moden, tapi mereka ada ilmu, gagasan ilmu yang cukup bagus untuk melawan wabak tersebut daripada terus merebak di dalam populasi tamadun Islam. Korang boleh baca buku ni dan dapatkan dia dekat beg kuning.